Punca kejadian runtuhan struktur sebuah rumah kedai warisan di Lebuh Armenian Jeshtok dikenal pasti akibat rasuk kayu yang dimakan anai-anai. Kejadian itu menyebabkan dua pelancong warga Sri Lanka berusia 55 dan 66 tahun cedera terkena serpihannya. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Negeri, Jason Heng Mon Lee berkata, pemeriksaan mendapati rasuk kayu bangunan itu rosak akibat serangan anai-anai sebelum runtuh. Katanya walaupun penyelenggaraan bangunan adalah tanggungjawab pemilik, pihaknya sudah meminta Majlis Bandaraya Pulau Pinang mengambil inisiatif menjalankan kawalan makhluk perosak di kawasan berkenaan. Sebelum ini, media melaporkan dua pelancong warga Sri Lanka cedera selepas dihempak runtuhan batu dan kayu daripada bahagian rasuk di tingkat 1 sebuah bangunan warisan di Lebuh Armenian. Mangsa dihantar ke Hospital Pulau Pinang bagi mendapatkan rawatan lanjut.